Assalamualaikum semua fan-fan ekspedisi kita Peng Yu. Hari ini Abang Zuan nak ziarah drama satu drama lama tu Lee, asal Dinamik, asal ini. Dia selalu lepak masjid Kampung Baru Sungai Lembing ni. Jadi kita jumpa dia ke masjid sekali lah. Lepas ni kita dah zuhur dengan dia. Ni kita sekarang nak serahkan sumbangan tabung prihatin ekspedisi Peng Yu pada Lee di masjid Kampung Baru Sungai Lembing. Jom kita pergi ziarah dia. Okay, kami take ekspedisi tabung prihatin ekspedisi Peng Yu. Telah aku sampai di masjid Kampung Melayu Sungai Lembing. Kabarnya Lee ni suka, dia jemaah sini. Dia suka di masjid ni. Alhamdulillah berubah kan. Okay, jom kita ziarah dia kedua dia. Assalamualaikum. Ini di sana ke? Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi di masjid sekarang. Alhamdulillah. Ada pada Lee. Sekarang Abang Zuan nak serah sumbangan ni pada Lee lah. Yang tak mau berhati ekspedisi muka ni. Bagi sikit tazkirah untuk kami bagi kita. Aku dengar Lee tazkirah sikit. Masih lagi belajar-belajar lah. Tak apa. Belajar-belajar jadi baik. Untuk belajar-belajar apa orang kata menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi perintah yang paling kita patut turut sekali. Sebab kalau kita yalah benda ni memang dia menjadi tiang kepada agama. Yang tu yang kita kena orang kata turut perintah. Itu solat. Sebab kalau tak solat memang dia tak ada tiang lah. Banyak ustaz beritahu kalau tak solat ni dia bukan Islam. Beza dia. Itu beza dia. Sebab tak solat bukan Islam. Sebab ada hadis dia, beza antara orang kafir dengan orang Islam ialah solat. Jadi kita kena orang kata kena ambil berat tentang solat. Kalau kita tak solat maknanya walaupun satu waktu tu apa sahaja amalan kita, walaupun kita menderma RM50,000 tu, RM1 juta tu pada waktu kita tak solat tu, maknanya kita tak dapat apa. Jadi amalan itu tergantung. Kami dari tim ekspedisi kita Peng Yu ingin menyampaikan sumbangan tabung prihatin ni pada Lee. Pada kami ni tengah mencari musician lama-lama. Kita buat di mana kita semalam bersyukur kita buat kutipan, kita bagi pada yang musician berdekatan dengan negeri itulah. Ada. Ini tak seberapa ni sumbangan ni. InsyaAllah. Nama saya Lee Dinamik. Terima kasihlah kepada ekspedisi Kita Peng Yu. Kita Peng Yu memberikan sumbangan ini kepada saya.